Emas ni tidak boleh memberikan pendapatan kerana emas fizikal ni dia memang aset yang beku. Emas bukan barang pelaburan pun sebenarnya. Emas adalah barang untuk stor kekayaan. Dia bukan simpan. Emas digunakan untuk kita storkan kekayaan kita. Contoh, gaji kita RM2,000. Kita guna tiap-tiap bulan habislah RM1,500. Kita mampulah menyimpan RM500 kalau mampulah. So macam mana kita nak storekan RM500 tu supaya kuasa beli dia kekal macam hari ni? Simpan dalam bentuk emas fizikal. Itu je tujuan emas. Sebab itulah negara-negara sendiri pun simpan kekayaan mereka dalam bentuk emas fizikal untuk pegang kuasa beli. Okay? Emas ni tidak boleh memberikan cash flow. Dia tak macam rumah sewa. Rumah ni kita boleh beli, buat loan pun kita boleh renovate, cantikkan, bagi orang sewa. Emas tak boleh pun tuan-tuan. Kalau emas disewakan, itu adalah scam 200%. Okay? Emas ni dapat keuntungan. Ingat cakap saya, 2 cara saja. Nombor 1, kena buat bisnes emas, niagakan emas tersebut. Nombor 2, kita kena jadi penyimpan emas dan one day kita boleh jual emas tersebut dan rasailah keuntungan. Itu dipanggil sebagai portfolio income. Yang pertama tadi, kita buat bisnes emas, business income. Okay? Lain daripada tu, tak kisahlah kau belajar arahnu ke, pusing emas guna arahnu ke. Okay? Pusing emas dengan cara-cara macam mana sekalipun, itu semua scam. Jangan percaya pun tuan-tuan.